So bahagian ni kita ada satu flagship program yang dipanggil Malaysia Commercialization Year ataupun Tahun Pengkomersialan Malaysia, iaitu satu platform yang kita wujudkan dari tahun 2016 untuk membantu golongan penyelidik, inovator, teknopreneur untuk mengkomersialkan produk hasil R&D mereka ke pasaran tempatan dan juga pasaran antarabangsa. Kita ada program-program yang kita membawa program startup kita ke luar negara. Seperti contohnya kita ada by Meranti, kita ada Global Market Fit Program, and then kita sendiri, MOSI sendiri, kita ada menjadikan kerjasama rapat dengan MITI dan agensi-agensinya seperti Maida dan Matrade untuk kita bawa startups ni untuk berjumpa dengan pelabur dan juga buyers daripada pasaran luaran lah, pasaran luar. Kalau tak, kita ada another which is platform G2G lah, yang kita akan mengetengahkan teknologi-teknologi kita through this platform G2G. Macam itulah yang kita buat untuk membantu kita punya local companies menembusi pasaran antarabangsa. MOSI telah melancarkan satu dasar, iaitu Dasar Pengkomersialan Harta Intelek dan Reka Cipta yang dibiayai kerajaan pada tahun 2017. Actually, this dasar ni dia adalah untuk membantu mempercepatkan proses pengkomersialan harta intelek daripada projek-projek R&D lah. So, salah satu perkara penting yang ada dalam dasar ni adalah terdapat prosedur dan tata cara yang jelas mengenai agihan hasil pengkomersialan harta intelek kerajaan, milik kerajaan kepada pereka cipta. So, kita ada this dasar yang outlinekan semua agihan-agihan terutamanya lah, selain daripada perkara-perkara lain yang ada dalam dasar tu.